Ini dengan apa? Magnesium Magnesium. Sekat dia aja. Sekat tu pada ada penimbang. Tak payah nanti second time kita cuba kita guna penimbang. 30 kat ya? Aku sekat dulu. Sekat dulu, sorry. 30 tu sama je lah air. Sepatutnya lah. Suhu air. Yang suhu awal air dia 30. Berapa 9 tadi? Statik kan? Ha? Statik kan? 29. Ha. Dah. Saya tertiup. Sebab dia kan kita punya lautan kopron sulfat kita kan beza-beza dia punya gisim dia. Cuba panas je, muka je basah. Sampai nak tengok ni nanti tu. Dah. 30 last. 29. 29. Okay, kita dah 9. Kita terus. Macam mana ni nak tutup? Ikutkan betul. Cikgu target dia sampai 52. Sini tak cikgu tak? Tu cikgu okey? Okey ke? Berapa? 31. Ha? 31. Dia tak tahu dia. Panas. Kita je. Dia panas ni. Oh, panas atas dia panas. Panas kan? Bawah dia tak panas ke? Atas dia panas, bawah dia tak panas. Apa maksud tu? Saya nak atas. Kalau tarik ke atas dia naik je. Berapa? 30. Okay, ni kita akan ambil yang takutnya tak bentuk. 39. Dia suka suhu air ke suka suhu udara ni? Sorry. Kita tak boleh suka suhu udara. Tak, bukan udara kat dalam atas. Contoh kalau tak sentuh air. 39 je. Tak apa tu. Berapa? 39. Okay. Adakah makin naik? Makin naik lah. Kita naik. Oh, dah 40 yang Sebab 40. dia dalam kita punya ni dia kata suhu tertinggi campuran. Maksudnya kita kena tunggu dia patah balik. 41. Cikgu target 52. Dia sampai je. Saya pegang macam ni. Oh. Kau drama Dah berhenti lah tu kan? Lagi naik Tadi lah. tu 42. sulfat dengan magnesium. Kalau kalium tak baik kan? Kalium Kemudian satu. Berat. Guys, Jauh air. berapa dah? 43 dah naik 44. Panas. Kurang je magnesium. Panas sikit lah. Rasa lagi betul. Tambah lagi nak panas lagi. Tak payah. Tapi ni air 45 lah. Siapa kita punya kelompongan eksperimen? Tak ada penutup yang tepat. Siapa yang kemungkinan kesilapan kita Sukatan dapat? tak betul. Itu antaranya sukatan tu kita tak ukur betul-betul. Lepas tu kopron sulfat tu sebab kita tak guna yang 0.1 mol di padu. Ya. Sebab kita bantu sendiri. Itulah dua benda ni lah. Tapi kalau dalam eksperimen sebenarnya tu bukan, tu tak berlaku lah. Kalau tak bagi kita. Oh, boleh lah cikgu. Cara dapat 1 mol macam mana? Macam mana? Dia kena, kalau 249 gram 1 mol. Kena bahagi lah. 249 gram. 1 per mol. 1 mol. Kalau nak dapat 0.01 mol kena bahagi lah macam. Lebih saya. Bahagi Minum berapa? 100. Minum berapa? 1 bagi 100 0.01 kan. Lepas tu nanti dapat lah 1 gram 249 kan. Guna formula ni M sama dengan M